Inilah satu-satunya produk yang buat aku tersenyum masa first time pegang. Lepas siap pasang, first time aku guna troli ni dan terus rasa beza dia. Besar betul sebab saiz variasinya 12 inch tank wheel. Masa unboxing, benda pertama aku capai ialah tayar tank wheel dia. Serius besar, macam pegang bola sepak. Aku ukur pakai tangan, memang dekat satu tapak penuh. Tayar depan pula ada fungsi lock dan unlock, dan masa aku test dengan jari, bunyi klik dia jelas. Dari situ aku dah boleh agak off-road, nanti memang takkan jadi masalah. Lepas tu aku keluarkan rangka lipat dia. Sekali tarik, rangka tu terbentang luas dengan struktur solid dan kukuh. Aksel rangka tu pun smooth, boleh rasa kualiti besi dia. Kemudian aku tarik keluar kain Oxford waterproof dia. Kain ni tebal, tak berbulu dan jahitan dia kemas. Bila aku sarungkan pada rangka, kesemua velcro dan hook dia masuk ngam dan melekat elok. Tak ada bahagian longgar atau lebihan kain terjuntai. Bila dah pasang penuh, bentuk troli tu terus jadi kemas, nampak seakan produk premium pada harga bajet. Seterusnya aku pasang tayar depan. Proses dia senang, tinggal masuk pada housing dan push sampai ngam. Siap ada semacam nut untuk ketat skru pada tayar. Bila dah terpasang, aku gerakkan tayar terasa smooth dan lancar. Lepas tu aku pasang tayar belakang pula. Pun sama juga, push sampai ngam. Keempat-empat tayar nampak balance dan tinggi pun sama. Cuma kelebaran sudut bukaan tayar depan dan belakang memang lain. Di bahagian tengah rangka, aku ikat tali central strap yang biasanya orang lupa. Tapi tali ni penting sebab bila nak lipat nanti, tarik tali tu je terus rangka naik dan troli dapat dilipat dengan cepat dan mudah. Aku test tarik biasa, memang terasa fungsi dia. Bila tali tu dah diikat pada rangka tengah, aku tahu nanti bila lipat, tak payah pegang banyak bahagian, hanya tali tu dan semuanya ikut bergerak sekali. Bila semua dah terpasang, aku mula test tolak dan tarik troli tu. Aku tarik ke depan, troli ikut smooth tanpa melayang-layang. Bila aku tolak ke belakang pun sama juga. Kemudian aku adjust panjang handle dia. Dari pendek ke panjang, ada fungsi lock unlock, sama ada handle dapat adjust pendek atau panjang tanpa tergelincir. Akhir sekali aku test fungsi lipat. Aku tarik tali tengah dan boom, seluruh rangka rapat dan lipat sendiri tanpa paksaan. Bila tangan pegang handle, terus terlintas dalam kepala, okey, ini memang lain macam. Masih lagi syok tengah test tolak tarik troli. Lepas tu aku test pula lock dan unlock tayar depan sekali lagi. Sambil troli dalam posisi berdiri. Memang berfungsi. Bila lock, tayar tak bergerak. Bila unlock pula, tayar bergerak bebas. Semua fungsi bekerja macam sepatutnya. Lepas habis test, satu perkara je berlegar dalam kepala aku. Untuk harga marhain, dapat kualiti premium, memang wajib beli. Dapatkannya di beg orange sekarang. Kalau kau tengah mencari troli outdoor yang betul-betul tahan, besar dan senang pakai.